Bila orang ceroboh, kita bagi tanah ganti. Itu bukan penyelesaian. Itu satu imej kuasa negara tidak dapat diurus takbir dengan baik. Isu rumah ibadah haram ni masih lagi panas. Tahniah kepada Garah. Kita mendapat respon bukan hanya di peringkat bawahan, bahkan sampai ke peringkat istana. Perdana Menteri pun respon. Nampaknya isu ni semakin mendapat perhatian sama ada di peringkat kerajaan atau di peringkat negeri. Saya ingin respon tentang KPKT Ngakomeng. Cuba menawarkan khidmat dia untuk membuat pemutihan secara harmoni. Adakah maknanya maksudnya semua rumah ibadah yang diceroboh diberikan dia pampasan ataupun diberikan tanah yang baru, tanah yang sah supaya mereka bangunkan rumah ibadah mereka di tempat yang sah? Ini bukannya suatu penyelesaian. Dia akan merumitkan lagi apa yang berlaku. Islam agama persekutuan. Identiti nasional negara ini ialah Melayu dan Islam. Jadi itu mesti faham oleh Ngakomeng. Bukan untuk mengharmonikan pemutihan, maka kita menggadaikan kehendak-kehendak Islam sebagai agama persekutuan dan identiti nasional Melayu dan Islam. Yang kedua, saya sebut penubuhan jawatankuasa nasional ini adalah rentetan daripada suara Garah yang telah pun didengari oleh semua pihak. Tetapi saya tertanya, apa tujuan? Kalau tujuan untuk mana-mana kuil Hindu yang telah pun menceroboh itu untuk diberikan pampasan ataupun diberikan tanah gantian, samalah seperti mana yang ditawarkan oleh Ngakomeng tadi, pemutihan secara harmoni. Isunya pencerobohan. Kita kena atasi aktiviti pencerobohan. Bila orang ceroboh, kita bagi tanah ganti. Itu bukan penyelesaian. Itu satu imej kuasa negara tidak dapat diurus takbir dengan baik. Parti Berjasa ingin mencadangkan memperkemaskan tindakan penguatkuasaan. Yang pertama sekali, undang-undang yang ada cukup kuat. Sebuah negara cukup kuat untuk mengatasi pencerobohan. Saya nak buat pada 4 perkara. Yang pertama, ROS. ROS boleh batalkan pendaftaran persatuan yang ditubuhkan dibina di atas apa-apa aktiviti pencerobohan. Maka ROS batalkan. Dan yang keduanya, PBT. Berdasarkan undang-undang yang ada kepada penceroboh tadi, bahkan penceroboh dianggap penjenayah, PBT boleh mensita bangunan yang telah pun dibangunkan di atas tempat tanah yang diceroboh atau tutup, boleh. Itu bidang kuasa PBT. Dan yang ketiganya, SPRM. Ada kuasa yang terkait dengan aktiviti pencerobohan. Bila ada persatuan, dia kumpulkan duit, ada akaun dia, maka SPRM kena bertindak, bukukan akaun itu. Jadi apabila ROS bertindak, batalkan persatuan, PBT bertindak, sita bangunan, SPRM bertindak, bukukan akaun, ini di antara tindakan-tindakan yang berlandaskan undang-undang yang ada. Dan terakhir, yang keempat, bagi orang politik yang berlaku hari ini, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, pencerobohan berlaku, merujuk kepada kelemahan orang politik yang berkuasa. Kerana timbang taranya adalah timbang tara dengan jiwa yang takut kepada kertas undi. Ini muka-muka orang politik yang tak perlu diangkat lagi untuk mentadbir negara. Mana mungkin dia berkuasa, dia ada kuasa tetapi takut kepada kertas undi. Sangat-sangat merugikan negara kita, pemimpin yang sebegini. Ini pandangan Berjasa.